A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkongsian seterusnya untuk video berikutnya berkaitan dengan Local Studio. Okey, Local Studio. Yang pertama anda akan mendapat AppSheet. Okey, akan mendapat AppSheet. Kemudian yang kedua Spreadsheet utama. Dan yang ketiga akan mendapat Local Studio. Jadi akan dipaparkan jumlah terkini murid Islam sekolah tuan-tuan, bilangan pelajar tingkatan 1, darjah 1 dan sebagainya akan dipaparkan di bahagian depan dan diberikan juga info maklumat perekodan Iqra akan masuk ke laman ini selepas 15 minit data diisi. Okey, masuk ke AppSheet dan juga masuk ke database utama ini. Data di bawah ini sama dengan data spreadsheet. Okey, cuma kita boleh cari di sinilah. Okey, tingkatan 1, tingkatan 2 sahaja. Paparkan, data akan paparkan tingkatan 2 sahaja. Okey, jika ada 100 orang tingkatan 2 sahaja. Dan tingkatan 2 kelas yang mana? Okey, 2 bumi sahaja. Okey, kita boleh filterkan data ini. Kemudian nama siapa dan 2 bumi kita boleh cari. Okey, nak clearkan balik. Okey, tadi kita klik only. Okey, klik di atas ni balik. Kemudian clearkan balik filter ini. Dia akan paparkan semua nama balik. Okey, kita nak cari nama kelas tertentu saja dan kemudian download. Okey, tingkatan 3 sahaja. Okey, 3 Zuhal sahaja. Only. Okey, kita nak download kelas 3 Zuhal. Ada 3 pilihan. Pertama, sort by, nak susun. Export data, kemudian explore. Export data. Okey, CSV Excel. Export. Baik, begini paparan daripada file Excel yang telah di-download tadi. Anda boleh simpan dalam file masing-masing jika memerlukan data ini. Jadi itulah tujuan utama Local Studio diletakkan bersama dalam app ini. Dan jika anda nak kongsikan aplikasi ini ataupun Local Studio ini kepada ibu bapa, terpulang pada perbincangan di pihak panitia dan sekolah masing-masing. Sebagai rujukan pada ibu bapa untuk nak lihat perkembangan pembacaan Iqra anak-anak mereka. Jadi sekadar itu saja untuk perkongsian kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.